Jadi kita akan melihat dunia tu dengan lebih luas. Kita tahu tak habis kan kalau kita hidup ni kan. Kita buat benda yang sama je. Kita buat benda yang kita dah lama pro kan. Mungkin kita hebat dalam satu perkara tersebut. Contohnya kita hebat dalam bidang A. So kita punya hidup ni daripada 5 tahun lepas kan, kita buat benda perkara A tu je kan. So ia akan membuatkan kita rasa bosan. So kita akan rasa macam apa lagi aku kena buat kan. So disebabkan itulah saya punya saranan, bila korang dah sampai tahap bila korang dah pro satu benda kan, why not korang cuba benda baru, benda yang boleh mencabar diri korang daripada bawah lagi. So bila korang bermula dari scratch, korang tahu macam mana sakitnya bermula dari bawah semula. Sebab ramai orang yang tak suka mula dari bawah sebab dia rasa macam dia newbie lagi kan. Dia masih baru rasa perkara. Tapi sebenarnya dia sedang membaiki diri. Mungkin untuk bidang tu kita baru, tapi yang penting lagi kita punya diri ni kan. Bila kita belajar banyak benda, kita terdedah dengan ramai orang, jadi kita akan melihat dunia tu dengan lebih luas. Kita tahu, okay, kalau orang dalam bidang ni, dia punya mindset macam ni. Dia punya pola fikir macam ni. Jadi kita boleh lebih bijak dalam communication, kan? Kita punya macam mana nak critical thinking dalam satu benda tu kan. Mungkin kita rasa pro bahagian tu bila ada masalah lain kita tak boleh nak fikir secara cepat. Ataupun means critical thinking kita ada di level rendah sebab kita buat benda yang sama je dan kita tak cuba benda baru. Bagi saya kan, tak rugi pun cuba benda baru ni. Sebab kita dah pro tu, dah hebat lah kan satu bidang tu. Why not kita mencuba benda baru tu, mungkin kita boleh connecting the dots kan. Kita boleh gabungkan skill A dan skill B ni. So, korang akan jadi lebih better daripada dulu. So, itulah. Nampak tak kepentingannya bila kita belajar benda baru tu, mungkin boleh mengembangkan bakat lama kita tu untuk pergi lebih jauh. Korang kena cuba dulu. Faham tak? Thank you.